Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke Memasak bersama Imran Special for Ramadan. Hari ini kita ada dekat Mydin Seremban 2 dengan orang-orang Seremban kat belakang kita. Apa khabar orang Seremban? Kenapa tak cukup garam ke? Saya masak cukup saja. No additional. Apa khabar orang Seremban? Memasak. Baju ya Allah, lembu baju aku nya. Memasak. Imran Bar. Memasak bersama Imran adalah salah satunya show dan one and only yang kita akan ajak makcik-makcik masak dengan kita. Kita bukan sahaja share resepi, tapi kita share kenangan dan juga nostalgia dalam resepi. Tanpa membuang masa lagi, jom kita jemput makcik kedua kita pada hari ini. Selamat datang makcik. Terima kasih. Apa khabar makcik? Baik, alhamdulillah. Nama siapa? Asal mana? Kasa boleh. Nama saya Nurrehan. Nurrehan. Saya asal dari Seremban. Saya? Tiga. Okey makcik. Dah hilang dah cerita. Okey makcik, hari ni bukan show masak biasa-biasa. Kita tak naklah biasa-biasa. Hari ni kita bagi challenge kat makcik. Imran akan ambil barang-barang yang makcik boleh masak. Okey. And then makcik decide nak masak apa dengan barang-barang tu, okey? Okey. Okay, Imran pergi ambil barang jap. Okey. Okey, makcik tunggu sini. Okey. Okey, sekarang kita nak cari barang-barang untuk makcik dimasak. Semalam kita tak pakai kunyit hidup kan. Hari ini kita nak pakai kunyit hidup. Kita lawa-lawa sikit. Kita ambil lah dalam 2. Lepas tu kita ambil serai. Mana serai? Serai. Tu serai. Tu. Serai kita ambil lah dalam 2 ikat macam ni. Lepas tu ayam. Okey, kita ambil bahagian apa ni? Bahagian rib. And now kita cari minyak. Let's go. Di bulan Ramadan ni, lagu Cina ya? Tak apa. Satu Malaysia. Kita pakai sunflower oil by Indra Valley. Yes, harus. Baru dah masakan kita sihat. Jom kita pergi bayar. Settle. Let's go. Okey, macam biasa, lepas kita dah shopping, kita akan bayarlah. Tapi kali ni kita pakai Mydin Pay. Sangat senang, sangat mudah. Imran suka gila pakai ni. And kalau korang shopping banyak, dapat point. Jimat lah. Gitu. Love. Settle. Jom kita pergi memasak. Jom. Okey makcik. Ya. Ini bahan-bahan kita. Apa yang makcik boleh masak dengan bahan-bahan ni? Apanya? Nak masak Kita ada apa? ayam, santan, kita ada cili kisar, bawang kisar, semualah. Okey. Kita boleh masak apa makcik? Masak rendang boleh? Rendang love. Makcik dah ready? Dah. Korang semua dah ready? Love. Kita suka orang Seremban. Korang make sure tiru tau resipi ni kat rumah. Lepas tu tag makcik ni. Okay? Jom kita start cik. Okey. Makcik biasa masak rendang ni hari-hari ke atau bulan raya je makcik? Kalau dulu saya kecil-kecil memang nak tunggu raya lah dapat rendang. Tapi sekarang ni tak kisah. Hari-hari dah boleh makan. Bila-bila. Makcik prefer instant ke menumbuk macam ni? Menumbuk. Lagi rasa kampung tu kan? Ya, betul. Kunyit besar ibu jari ke besar ibu jari budak? Ibu jari. Ibu jari saya? Kecil je ibu jari saya. Okeylah tu cukup dah. Cukup. Nanti kita tumbuk dia. Acik ada tak petua-petua untuk budak-budak muda kat sana yang nak masak kan? Petua-petua untuk diorang? Kalau nak masak sedap ni kena rajin masak. Kena rajin masak. Kena rajin ke dapur. Petuanya rajin. Kau malas? Kalau Kau tak malas, dapat apa-apa? Ya. Minta maaf cakap dengar? Lawa makcik hari ni makcik. Alhamdulillah. Tapi lagi lawa saya sebab Ya. saya pakai baju daripada Mydin. Sudah lawa-lawa kan? Kan. Kenalah pakai apron. Pakai Pakai apron. Gitu. Kan lawa tu. Kau pula lawa. Okey, sekarang kita hidupkan kita punya api. Hidupkan. Masukkan minyak. Kita pakai minyak sunflower oil. Daripada Indra Valley. Nak berapa banyak? Banyak tuang je.
kita tuang. Lagi. Kan? Kuali pun kita pakai kuali non-stick pan daripada My Home. Apa tak ada kat My Day ni, semua benda ada. Okay, now kita nak tuang apa dulu makcik ke dalam ni? Nantilah. Dah panas ni? Ya ke? Masuk ni. Nak cik masuk ke yang dah masuk? Okay. Mana ni Mandas? Dia tak berloseng tu. Oh, dia kena beleseng. Orang kata museng. Gitu. So memang kalau kat dapur memang beleseng lah. Tu tips dia lah. Ya. Nanti biar dia naik bau dulu. Makcik orang sini, memang orang sini lah. Lahir kat sini, membesar kat sini. Memang asal orang Negeri Sembilan. Orang Minang ke? Tak. Orang Negeri Sembilan. Oh, Nogoi memang pure negeri lah. Husband? Dia pun orang Nogoi. Oh, Nogoi. Raya dekat-dekat sini lah. Ya. Boring. Boring tak rasa balik raya tu, cik. Okey, halia satu sudu. Yeah. Tambah sedikit bawang putih kisar. Senang je tau, dah siap kisar ni semua. Okey, lepas tu cili kisar. Cili kisar. Kita lupa kunyit kan tak masuk pula kunyit aku. Okey, makcik, di bulan-bulan Ramadan ni, menu wajib apa yang makcik selalu masak? Tak nak sunat, tak nak makruh, nak wajib. Yang wajib, ayam mesti ada. Ayam? Ayam mesti ada tapi pelbagai kan. Oh, jadi kat dapur mesti ada ayam sahaja. Ya, mesti ada ayam. Okey. Korang pula macam mana? Buka puasa, buka apa selalu? Kurma? Buka puasa kurma? Buah-buahan? Abang? Ikan bilis masak kicap je. Ikan bilis masak kicap. Untung isteri. Oh, sahur lain. Oh, lain. Okey, kau buka? Makan berat lah biasa. Makan berat. Berat macam mana? Berat badan, berat makanan? Dia biasa makan daging, ayam. Makan daging. Makcik belajar memasak dari siapa? Mak ke, nenek ke, jiran ke, suami ke? Tak perlu belajar kalau nak masak. Tak perlu belajar. Hmm. Kalau perut lapar, Masak. automatik mana masak. Campak-campak je kan? Betul. Ina macam tu. Betul. Makcik tak pandai resipi-resipi. Tak pandai nak sukat-sukat. Sebab makcik biasa masak campak. Ya, orang Melayu memang suka masak campak, tak sukat-sukat. Sebab tu orang putih kalau nak tiru menu masakan Melayu ni Tak susah. boleh. Semua nak kena agak-agak. Dia nak kena timbang orang putih tu. Leburkan semua, letak Dia ada je air semua. dia. Ada air. Air dia sedap kan? Tak boleh. Jangan. Tak boleh. Nanti dia berair. Ayam ni pun memang dah berair. Oh, Nanti gitu. lama nak tunggu kering. Oh, faham. Okey. Imran selalu kalau puasa, siapa yang masak? Dan 5 tahun lepas macam tu Imran dah selalu masuk dapur kan. Jadi Imran Masak dengan sendiri mak lah. lah masak. Masak mak dengan mak? Imran dengan abang. Adik-beradik lelaki Imran semua suka masak. Kecuali yang perempuan lah, dia jarang masuk dapur sangat. Oh, pula? Dia terbalik. Kat rumah pun Imran nak dara. Oh, ya ke? Korang dah ready belum nak duit raya? Tiba-tiba ramai ya kat sini. Dengan duit raya? Ya, menggigil poket aku. Okey, soalan yang pertama. Maiden manakah lepas ni Imran akan pergi? Maiden Senawang. Salah. Lain? Maiden Melaka. Salah. Maiden Kelubang. Tam sajalah. Kelubang? Bukan. Awak. Macam ni tiba-tiba muncul kat ujung ni. Kelebang. Salah wah, tak ada. Betul. Nak duit raya. Boleh bayar barang-barang dapur. Gitu. Minyak apa yang kita pakai today? Yang penting dia sihat. Minyak Indra Valley tu minyak apa? Sunflower. Betul. Bila nak siap ni? Dah masuk santai. Okey, kita masukkan santai. Korang ready je lah nanti ya. Kalau tak sejam juga bank account aku kosong. Tuang gitu. Lepas tuang ni kita tunggu dia lagi sampai kering. Ya. Kering poket aku bukan ni. Makanan apa? Apa? Dia punya perasa. Perasa. Kita nak garam kasar. Kita pakai garam kasar. Ya. Garam halis boleh tak, cik? Boleh je, tapi makcik biasa pakai garam kasar. Kita masukkan perasa sikit. Kita pakai my rasa, okey? Macam tu agak-agak juga, cik. Agak je. Dua sudu kecil lah. Buang je. Ini belah mana punya rendang resepi ni? Ada sos tiram ni? Ni resipi acik sendiri. Oh, dia resepi dia sendiri. Tak maaf cakap Dia tak nak tiru siapa-siapa. Dia trendsetter. Okey, makcik pernah tak macam bulan-bulan puasa ke ada macam insiden yang mengingatkan makcik sampai sekarang di bulan Ramadan?
puasa. Macam tragedi-tragedi yang makcik tak boleh lupakan. Apa? Janganlah tiba-tiba pandang kita macam tu, macam kisah sedih je. Bukan kisah sedih, terlupa puasa. Terlupa puasa. Itu biasa saya pernah buat. Yelah. Saya pernah puasa. makcik. Dah kenyang. Dah kenyang. Bila? Baru tahun lepas? Tak adalah. Dah lama dah. Kata kenangan. Kenangan. Selalu makcik dekat rumah selalu siapa yang tolong makcik masak? Anak-anak makcik tolong tak? Tolong? Alhamdulillah. Kena jaga hati ke anak dekat situ? Ya betul. Betul? Sebolehlah siapa-siapa nak meminang tu. Jadi makcik, saya nak tanya, apa bahan-bahan yang makcik tak boleh hidup lah kalau tak ada kat dapur ni? Cili api. Cili api. Memang orang Negeri Sembilan ni obses dengan cili api. Apa yang sedap sangat, cik? Kalau tak ada cili api, tak jadilah masakan tu. Sementara kita nak tunggu kering ni, maybe kita nak tanya satu dua soalan lah kepada audiens kita kat belakang ni. Mereka pun dah tunggu duit raya kan? Okey, soalan kita pada hari ni adalah, garam apakah yang dipakai oleh makcik ni? Garam kasar. Betul. Betul. Kau tepuk lah. Jangan macam sunyi sangat. Selak, alamak. Akak tak ada duit cash. Syina nak merah. Paksa. Merah ong tau. Saya pun Cina. Disebabkan dia pakai baju hijau, kita bagi duit hijau. Nervous kita Okey, kali ni kita ada duit merah je. Korang nak tahu duit merah? Berapakah usia Maiden? 86. 86. Itu Paramiswara bukan Maiden. 57 betul ke? Betul. Saya Google. 68. 68 Maiden beroperasi di atas muka bumi ini. Ini duit raya anda. Patutnya soalan susah yang dapat soalan ni Mama. Itulah. Itulah. Berapakah tinggi Imran Bard? 76. Salah. 92. Tinggi betul. Kalau macam tu tak payah record kat sini, pakai kamera CCTV. Sikit lagi. 86. Sikit lagi. 82. 182. Sikit lagi. 181. 186. Salah. 183. Betul. Terima kasih, Bang. Sama. Sudahlah soalannya. Korang tengok kosong. Habis duit raya, habis dia orang balik terus. Dia orang mendatang tunggu duit raya je. Kalau korang masak pakai non-stick pan My Home ni, kau jangan risau, korang tinggalkan pun tak berkerak korang punya kuali. Itu yang bestnya. Inilah masak rendang berkuah by Acik Nur. Okay, Cik. Kita dah sampai penghujung rancangan. Ada tak nasihat-nasihat untuk budak muda kat luar sana? Kalau yang belajar tu teruskanlah belajar. Ingat orang tua. Ingat orang tua. Lepas tu Untuk saya? Untuk saya? Untuk Milan. Buat konten banyak-banyak lagi. Okey. Boleh terus maju jaya. Amin ya rabbal alamin. Okey makcik, sebelum kita bersurai, kita nak bagi makcik voucher daripada Maiden sebanyak RM150 dan juga Maiden punya hamper. Okey. Makcik boleh masak macam-macam ni makcik. Ya, terima Segala kasih. keperluan hidup ada. Ni. Terima kasih Imran. Terima Sama-sama. kasih Maiden. Terima kasih makcik kerana sudi datang. Terima kasih Maiden. Ya. Okey, minta maaf kalau ada salah silap. Okey, kalau ada terkasar bahasa. Ya. Halalkan ilmu rendang ni, okey? Makcik pun minta maaf ya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okay, Okey. bye. Jumpa korang di episod yang seterusnya. Memasak Imran Bar.